Dan sekarang kita akan pergi satu tempat di mana The Wave Season buat family trip. So, kalau korang nak tahu tempat tu tempat apa, jom korang ikuti kita ke Family Day. Okay, so hari ni kita nak pergi dah ke Pulau Pinang. So, retail pun tutup hari ni. So, ada sebiji iqbal lagi. So, ada setengah kawan-kawan kita dah sampai sana. So, hari ni apa yang kita harapkan, jalanan kita berjalan lancar, insyaAllah. Amin. So, kita dah sampai dekat Lone Pine, Batu Tinggi, Penang. So, kita nak check-in. Berapa jam perjalanan? Uish, tak kira tu sebab saya tidur. Bangun jam, tidur balik, bangun jam, 12 jam. Alright guys, so kita orang pun dah sampai dekat Lone Pine Resort. So, jom kita lihat bilik dia macam mana. Let's go. Assalamualaikum. Ni kita dapat merchandise dari The Wave Season. So, apa je kita dapat merchandise? Okay, satu water pouch guys, tapi dari Ukraine. Ukraine. Baju terbaru dari The Wave Season. Ada jersey. Nak buka? Jersey, baju, dan bag. Dan last is lanyard. Sekarang kita nak pergi makan. So guys, jom kita nampak makanan yang disediakan dekat Lone Pine Resort. Let's go. Ada water pool. Environment malam dia sangat nice. So bagi korang yang ada family, memang tempat ni sesuai ya, sangat sesuai. Nama dia nasi putih lime pie. Dia lain kita, nasi putih lime pie. Lime pie, bukan lime pie, lime pie. So guys, sekarang kita dekat Lone Pine Hotel. Kita akan briefing dulu sebelum aktiviti esok. Terus itu kita tunggu untuk airing esok.